Assalamualaikum tu ada ni sobat. Layang purung sawit. Okey, pintu nombor 1 tu sobat. Dia barang ada rata ni kita tak boleh tekan habis, korek habis. Layang-layang separuh-separuh sobat. Nampak rata tu, okey kita berhenti. Tunggu dia terik dulu rata sobat. Macam biasa. Okey, skill masing-masing sobat. Skill kita gini ya. Mana kenal kita, mana tahu kita tu, mana tegur kita tu. Terima kasih banyak kita nampak dia macam gangster, hati-hati baik. Okey, settle sobat. Tepi dinding ni okey sikit, dia kerahkan besi. Tapi dekat dengan tiang tu hati-hati takut terkena tiang tu, takut terpulah. Kalau terpulah payah sobat nak repair tu, makan modal. Okey, settle pintu nombor 1, pintu nombor 2. Super juga kita ambil sikit-sikit bagi dia nampak rata dia. Dia lori ni macam-macam pesen sobat. Ada pakai rantai, ada tak pakai rantai, ada pakai tali, macam-macam jenis. Okey, settle tarik rata baru kita tarik rapat. Pulang lah. Nak tarik rapat lalu pun boleh. Sambil kita curi tu, kita tarik tu, kita curi bawah tiang, bawah palang tiang tu sobat. Dekat dengan tiang tu kita elok pisah, jangan kena siapa kena tiang. Kalau tak biasa seseluruh sobat, jangan gaduh-gaduh, relax santai-santai. Okey, settle. Dekat dengan tiang tu kita elok basket tu ke tengah sikit. Tak kena lah tiang tu. Rata letak wis sama, swing ke kanan ke pintu nombor 1. Basket dia lebar ni sobat. Senang sikit, degah pun degah. Pasal dia basket dah paket besar, dia pakai basket lain. Okey, tarik. Tarik jangan tarik banyak lalu sobat, tarik sikit-sikit. Curi dekat dengan kita tu, curi sikit-sikit. Kita tak boleh ambil banyak lalu, dia akan keluar pada baket, dia akan pergi pula ke tepi pintu. Tu jadi lambat pula. Curi. Dia curi gitu. Sambil tolak, tarik bagi. Okey, nampak? Dia takkan banyak lagi barang tu. Okey, pintu nombor 3 pula sobat. Settle dah pintu nombor 1. Pintu nombor 2 tu kita tak settle lagi. Kita ambil nombor 3 ni, kita tolak ke pintu nombor 2. Okey, macam biasa kita ambil sikit-sikit bagi nampak rata gitu sobat. Okey, nampak rata dah, kita berhenti lah. Nampak sobat. Okey, nampak tu lah. Dia terik. Okey, dia terik settle. Baru kita terik. Terik tu atas pulang sikit masing-masing lah. Kalau tak biasa tu slow dulu tak apa. Kadang kita tak tahu rata dia molek ke rata tak comel. Dia kena kadang ada debar dia bagi tahu. Ada debar dia buat senyap koyak rata sobat. Tu payah. Kalau debar bagi tahu sepatah 2 kata tu senang sikit kita buat kerja. Okey, settle. Sambil tu letak rata swing ke pintu nombor 2. Okey, tarik sikit ke tiang. Tak wis sama swing, jangan siapa kena tu. Okey, beres. Pergi balik pintu nombor 2. Okey, dia elok pintu. Okey, kita tarik. Sama juga, kita curi sikit-sikit dulu. Nampak? Dia tak akan keluar pada bucket tu sobat. Kalau kita ambil banyak, dia akan keluar. Jadi banyak kerja tu 3 kali kerja kita. Bawah tu kita masuk bucket, swing ke bawah palang tu kita tarik. Sebelum dekat dengan tiang tu kita elok. Okey, kita mudah sobat. Skill masing-masing. Yang penting skill masing-masing. Okey, pintu nombor 4. Pintu nombor 2 settle dah. Pintu nombor 3 dah settle lagi. Kita kena ambil pintu nombor 4 dulu. Okey, macam tu kok. Kita ambil sikit-sikit dulu. Sikit-sikit. Kalau kita tengok, sambil kita tengok sobat rata tu. Takut kita tarik banyak. Tu nampak. Dah kita tarik dengan rata. Okey. Rata kita kambuh rata tu, raik lah. Dalam barang. Gitu. Okey. Di dinding ni hati-hati lah sikit. Beralu-beralu sikit, takut kena papang pasal dia papai belah ni. Tarik. Okey, nampak dah macam nak clear tu. Okey, kita adjust pula nak masuk bawah palang tu. Okey, tarik. Sambil tolak tu betul-betul tiang tu sobat. Tiang ngang. Dekat dengan tiang tu kita elok sikit. Gitu. Orang sama. Okey, swing ke pintu nombor 3. Bucket lebar ni senang sikit sobat. Tak payah beri sangat pasal dia bucket lebar. Okey, tarik sini. Baik tu, terima kasih siapa-siapa pola, hok tegur-tegur pola tu. Terima kasih banyak Semoga dimudahkan urusan, diberi kesihatan yang baik. Okey, macam biasa sobat. Curi sikit-sikit. Gitu. Mana nampak ada belah ni tu kita tarik sikit, we clear. Walaupun barang tu rengang pun, kalau boleh kita nak buat bersih.
Oh, biar sama-sama senang. Tak gitu sahabat. Okey. Masuk. Dapat yang tadi. Okey. Sikit lagi. Sambil masuk bawah tu. Palang tu. Masuk. Dekat tu kita elok sikit. Okey, saya tu sahabat. Beres tu sahabat. Okey, clear.